Assalamualaikum dan salam sejahtera. Saya Anis Umairah, wartawan TV PSS. Hari ini kami berserta rombongan dalam lawatan sambil belajar ke Mami John Ke House di Melaka. Lawatan ini bertujuan untuk memberi pendedahan kepada murid tentang proses penghasilan makanan serta dunia industri makanan di Malaysia. Mami merupakan salah satu jenama makanan terkenal di Malaysia yang menghasilkan pelbagai makanan ringan dan mi segera. Di sini, para peserta dapat mengetahui sejarah pembukaan Mami serta melihat pelbagai produk yang telah dipasarkan dalam satu dan luar negara. Yang ada buat yang foto kamera letak dalam satu logo. Nanti foto With offices and factories globally, with HQ in Melaka, adding up to 32 acres of land to bring you your favorite. Our approach is based on 4 core values: involvement, innovations and standards, which allows us to produce more snacking solutions across the able to expand to over 80 countries. Lawatan ini memberi pengalaman baru kepada para peserta. Murid dapat mempelajari cara sesuatu produk makanan dihasilkan sebelum dipasarkan kepada pengguna. Selain itu, lawatan ini turut memupuk semangat ingin tahu, kreativiti dan minat murid terhadap bidang perusahaan makanan. Para peserta juga kelihatan sangat teruja, gembira sepanjang aktiviti diperjalankan. Itulah tadi lawatan sambil belajar ke Mami di Melaka yang penuh ilmu dan pengalaman menarik. Saya, Anis Umairah, wartawan TV PSS. Terima kasih kerana menonton.